Kenapa buku teks ni macam batu bata? Berat. Tulisan kecil, tak nampak. Lepas baca 2 muka surat, rasa macam nak tidur lah. Murid-murid, ini adalah nota penting. Sila salin ya. Tara, kau okey ke? Aku mimpi kita belajar guna hologram and AI tutor. Tapi mimpi je lah. Wahai pelajar-pelajar yang hampir pupus, sudah tibanya masa untuk revolusi pendidikan. Siapa kau? Alien ke? Aku bukan alien. Aku ialah penyelamat digital. Dan saya ada sesuatu yang akan mengubah hidup kamu semua. Apa tu? Tablet yang kita makan tu ke? Bukan. Dengan bahan digital, kita boleh belajar macam-macam. Lebih seronok dan lebih berkesan. Terima kasih kepada bahan digital. Dulu kita kena salin nota sampai tangan kram. Tapi sekarang semua nota ada dalam satu aplikasi. Dulu susah nak faham konsep matematik, tapi sekarang ada AI tutor yang boleh ajar satu persatu. Dulu kita kena hafal fakta dengan mengulang 100 kali, tapi sekarang guna video interaktif dan kuis untuk hafal dengan lebih mudah. Gunakan bahan digital dengan bijak, masa depan pendidikan di tangan kita.